Adakah Rolex terlalu overrated pada tahun 2025? Okay, you guys kena faham macam ni. Overrated ni maksudnya adalah hype yang lebih tapi tidak ada apa-apa in return. Contoh kan, barang ni mahal tapi kualiti hauk contohnya, itulah overrated. Dia macam ni. Rolex ni dia dah createkan hype tu daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Tok Kadok, daripada zaman ramai orang pakai dah jadi jam awam, sampailah daripada dulu yang tak ada orang pakai sampailah sekarang Rolex ni pusing 10 tapak je dah ada orang pakai. Rolex ni dia dah jadi, bolehlah nak katakan overrated sebab apa? Fake dah terlalu banyak. Kau pusing juga, setiap 10 orang mesti ada seorang pakai Rolex. Tapi kita punya target market bukanlah nak impress orang yang pakai fake. Kita punya target market adalah untuk kita memberi keyakinan untuk orang tu berbuat bisnes dengan kita dengan kita menggunakan ataupun memakai jam yang betul. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Nak kata overrated tidaklah, sebab pada aku Rolex ni dia still ada jenama, dia still ada quality, dia still ada resale value, and dia still ada orang kata apa branding yang strong untuk kau pegang pun. So kalau nak kata overrated, aku tak rasa overrated sebab jam tu kalau kau beli, kau jual balik, kau boleh dapat harga tak turun kau ni, melainkan model-model yang memang bunuh diri lah contohnya. Yang kedua adalah Rolex itself memang berprestige tinggi. Dia memang dah ada dia punya nama sendiri, bukanlah dia nama macam baru-baru nak up tapi mahal lah, tidak. Lepas tu resale value dia pun masih tinggi, community dia pun memang very strong, model dia pun banyak. So kalau kau tanya aku berkenaan dengan Rolex ni overrated tidak, sebab dia masih ada demand yang sama and harga dia tu masih maintain. So if demand tinggi, harga maintain, okay lah, nak apa lagi? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.